Pemilik Kelab Johor Darul Tazim, JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor, meluahkan pandangan tegas berhubung prestasi wakil Malaysia di pentas Asia. Baginda menegaskan bahawa JDT merupakan satu-satunya kelab yang konsisten menyumbang mata buat negara dalam saingan peringkat benua. Menurut Tunku Ismail, sumbangan mata tersebut memainkan peranan penting dalam kedudukan dan reputasi Malaysia di peringkat Asia. Baginda turut menyindir sikap segelintir pihak yang dilihat lebih gemar menutup kelemahan sendiri berbanding melakukan penambahbaikan terhadap prestasi pasukan. Kita adalah satu-satunya kelab yang menyumbang mata. Yang ada hanya pandai drama depan penyokong sendiri untuk tutup kegagalan masing-masing. Pergi Asia pun atas tiket JDT, tulis Baginda dalam satu hantaran di media sosial. Untuk rekod, JDT terus muncul sebagai penyumbang mata tertinggi buat kelab Malaysia di pentas Asia. Berdasarkan kemas kini ranking MA Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, Malaysia kini mengumpul 40.039 mata secara keseluruhan. Daripada jumlah tersebut, JDT telah menyumbang sebanyak 28.01 mata, bersamaan kira-kira 70% daripada keseluruhan kutipan mata negara, sekaligus kekal konsisten menjadi penyumbang mata dalam 3 edisi terakhir. Prestasi cemerlang ini memberi impak besar terutamanya menjamin slot pasukan dari Malaysia untuk mendapat slot automatik KACLE dan ACL2.